Business insurans ataupun takaful dia banyak issues issues building agency. Siapa yang baru promote unit manager kan? Ke tahu bila promote? 3-4 tahun. Itu 3-4 tahun dah promote kan? Oh dia ada FR kan? Okay. So bila kita building agency ni, dia build agency ni dia ada banyak issues. Sebab apa? Sebab apa banyak issues building agency? People. Yeah, sebab kita handling people. For those yang pernah kerja engineer, dia senang sebab dia handle machine dia tak bercakap. Habis-habis dia senyap je. Kan? Dia mumpuk, dia breakdown. Okay? Dia tak melawan. Itu machine. Tapi kalau people, dia boleh melawan. Dia boleh melawan, dia boleh tak setuju, dia boleh memberontak. Okay? Jadi di situlah menyebabkan agensi kadang-kadang kita punya niat kita nak pergi further, nak build sampai 100 orang agensi, satu orang dalam satu agensi. Tetapi baru 30 dah berpecah. Macam tu. Okay? Hala tuju masing-masing. So dia jadi kelakabut sikit lah. Sebab tu dia memerlukan leadership skill. Okay? Pragmatic leadership sangat membantu untuk organisasi Bumiputera. Ini nak bagi tahu saja. Sebab apa? Bumiputera agency, dia punya direction adalah working group. Kita kena faham Bumiputera agency dia suka group yang ramai. Dia suka, walaupun dah promote, masih nak bekerja sama together. Itu Bumiputera. Jadi dia memerlukan pragmatic. Kalau Chinese agency, dia promote saja, majority of agency dia terus operate asing. Jadi dia tak memerlukan pragmatic sangat. Kadang-kadang dia autokritik pun dia jalan dah. Okay? Maksudnya dia kuku besi pun dia boleh jalan. Sebab dia yang buat keputusan semua, one person. Tapi bila kita suka buat secara working group, jadi dia memerlukan banyak decision. Sebab tu pragmatic ni dia lebih relevan kepada organisasi Bumiputera. So bagi kita hint saja macam tu Okay. So next. Okay. So intention saya adalah to share pengalaman bagaimana saya develop saya punya team daripada 3 orang full time. Asalnya 3 orang je full time. Masa saya promote, saya plus 3 orang full time agent dan bersama total 17 orang manpower dalam saya punya agensi lah. Itu permulaan dia tahun 2005. Kemudian just run without pengalaman 3 tahun. 3 tahun alhamdulillah masih $1 million, 1 million. Okay, 1.4, 1.5, 1.6. Itu asal dia 3 tahun pertama tu. 1 million pada waktu tu tahun 2005, 2006, 2007 sebenarnya okey lah sebenarnya. Sebab yang top pun 3 juta je. Kan? 3-4 juta je masa tu. Jadi kita berada dekat middle lah. Tak teruk sangat. Tapi tak adalah duduk top kan. Tapi saya tak puas hati. Saya tak puas hati sebab takkan nak maintain 1 million je. Kita ada intention nak develop sampai 5 juta, 10 juta kan. Jadi saya pergi belajar balik. 2004 dah masuk BAMC. 2008 saya belajar balik. Nama course yang saya belajar adalah AMTC. You all boleh Google AMTC ni, nama dia adalah Agency Management Training Course under Libera. Okay, AMTC. Jadi AMTC ni saya pergi belajar, saya masuk balik kelas. Dalam kelas saya tu bersama dengan beberapa orang yang hebat lah. Okay, salah seorangnya adalah Haji Fazli. Okay, Haji Fazli, Al-Isra' punya founder. Kemudian ada arwah Haji Rosli, tu ada classmate saya lah. Ada Jenny Yoh dalam tu. Okay, tapi Jenny Yoh dia promote lambat sikit. Jadi dalam kelas tu ramai yang hebat sebenarnya. Dan semua decide nak belajar balik. Okay, jadi alhamdulillah saya go through, saya implement apa yang saya belajar kat AMTC dan menjadi rupanya. Okay, agency grow sampailah boleh membina ramai leaders lah. Okay, so jadi pengalaman tu yang nak share hari ni. Macam mana nak build agency sampai dah jadi SAM pun kau masih nak bersama Khalifah Group lagi, contoh macam tu. That mean dah jadi SAM, sebenarnya AM pun dah boleh independent lah.
Even UM pun ada yang dah nak independent pun ada. Tapi kita berjaya keep the people in, dan akhirnya dia memudahkan everyone. Tapi kalau dah terlampau ramai, kalau tak ada sistem, problem juga. Serabut kepala ni. Okay. So jadi insyaAllah kita akan share benda ni dan kita belajar sama-sama. Ada beberapa case study yang saya akan share dan kita akan discuss sama-sama, insyaAllah. Okay, next. Ini chapter 60 orang leader ni berada kat sini lah. Termasuk saya 61 lah. Okay. So dekat saya punya team ada 2 orang. Okay. Disease bermaksud sudah pergi meninggalkan kita, tinggal dunia. Okay. Ada yang meninggalkan bisnes. Meninggalkan bisnes maksudnya demote dah promote jadi manager. Demote jadi agent balik. Ada yang dah promote jadi AM dah ni. Okay. Contoh yang ni dah AM. Demote last kali jadi apa? tu. So dekat situ lah dipanggil apa? Pengalaman dia, ada orang yang sukses, ada orang fail Okay. Tapi benda tu yang menarik tu, dia mengajar kita macam mana nak build organisasi. Okay, alhamdulillah area setakat ni tak ada lagi tahun yang tak ada promotion. Okay. Dia tak tahu ada je yang beranak. Tak kisahlah cucu kan, cicit kan, even atuk sendiri pun tua-tua pun beranak lagi ni. Beranak lagi. Okay. Hopefully you all boleh ambil benda ni sebagai inspirasi, so that one day, next 10 years, you ada benda macam ni. Okay. Mulai pada sekarang ni lah. You ada slide nanti saya akan bagi you all tengok benda ni dan you all buat sendiri. And then letak tempat kosong. Dia panggil apply the law of vacuums. Okay. Bila ada tempat kosong, someone will fill up the seat. One day. Kita tak tahu siapa. Jadi you all letak je kosong ni. Kosongkan. Okay. Okay, kemudian next. Okay, jom kita mula masuk kelas kita. Pragmatic leadership ni menantang apa ni kan? Orang kita menantang apa ni? Okay. Ya, okay. Yang pertama sekali kita kena tahu beberapa type of leadership dulu. Leadership ni dia boleh pecah kepada 8, 9 atau 10 karakter of leadership. Yang paling famous orang dengar, orang sebut adalah ni, autokratik ni. Autokratik ni benda apa? Nanti saya akan explain. Okay, ni yang pertama Bila dengar kata autokratik, macam ni running auto ke apa? Auto pilot ke apa? Bukan auto pilot. Okay, next. Okay, demokratik. Ni biasa kita dengar, demokrasi. Demokrasi ni maksudnya simple saya bagi analogi dia. Bila kita buat decision, leader ni dia tak suka buat decision terus. Dia akan tanya majority. Yang kena vote. Kalau dalam meeting asyik vote. Itu biasanya demokrasi. Okay, demokratik. Okay, next. Transactional. Okay, transactional ni ini jangan salah hijau lah. Jadi transactional kan. Transactional ni adalah dia run based on KPI. Maksudnya dia letak KPI, bagi reward. Siapa tak dapat, dia bagi penalty. Dia suka macam tu. Dia panggil pain and gain. Okay, ada yang kena pain, ada yang gain. Okay, next. Transformational. Transformational ni orang yang ada wawasan yang besar. Dia suka banyak launching project besar. Okay, itu dia panggil transformation. Okay, next. Servant. Servant ni, perkataan servant apa dia? Dalam bahasa Melayu? Hamba. Okay, ataupun pembantu dia lebih melebihkan orang lain untuk grow. Tak apa, time aku habis pun tak apa, dan aku dapat bantu apa. Jadi servant ni yang paling orang suka. Agent suka type servant sebab leader dia baik. Okay, leader ni baik sampai tahap suka serve all the agents. Okay. Yang tak ada overriding pun dia serve juga. Nak semua buat don't feel work pun dia boleh tolong, walaupun tak ada apa-apa financial interest. Okay. Sampai tahap tu. Okay, next. Ini perkataan baru. Okay, laissez-faire. Laissez-faire ni dia daripada bahasa mana ni laissez-faire ni? Okay, nanti saya explain. Okay, next. Coaching. Ada orang dia run agency type coaching. Dia suka buat coaching.
hari-hari nak buat coaching. Sampai kalau tak ada agent dia rasa macam, alamak aku tak boleh buat coaching hari ni. Kalau tak dia ingat nak coach orang saja. Okay, next. Satu lagi adalah situational leadership. Situational leadership ni dia lebih pada ikut situasi. Situasi ni dia boleh berubah. Dia macam lalang tadi lah. Dia boleh berubah colour. Jangan. Next. Ada satu lagi. Ada satu lagi. Oh, tak ada kat sini next. Tak apa, nanti saya explain satu lagi. So pragmatic yang mana satu? Pragmatic tak ada dalam ni tau. Dia tak duduk kat sini, pragmatic. That's why kita kena faham pragmatic ni benda apa. Kita pernah dengar. Dia bukannya satu jenis leadership sahaja dengan pragmatic ni. Next. Jom kita belajar satu-satu. Autokratik. Autokratik ni orang yang orang dia mesti dengar cakap dia. Macam tu. Bila saya sebut autokratik, saya nak you all realize karakter-karakter of siapa sebenarnya. Orang yang memang decision maker. Kalau dah masuk meeting tu, sometimes dia dah make decision dah. Dia dah make decision. Orang lain datang tu sebenarnya nak dengar je apa decision. Jadi orang yang ada autokratic leadership ni, leaders make decision alone with little input. Maksudnya dia tak dapatkan pandangan orang lain. Tiba-tiba kita masuk meeting, selalu masuk meeting benda dah been decided. Bagus ke tak bagus? Mengikut situasi. You rasa bagus tak bagus? Tak bagus dia ada sebenarnya setiap leadership character ni dia ada kelebihan dia ada kekurangan, dia ada pro and con. Jadi kita kena belajar pro and con dia. Mari kita tengok. Orang yang leader make decision alone ni sebenarnya bagus dia kat mana tau? Fast decision making. Especially apabila berlaku krisis yang orang lain tak ada experience benda tu. Dia ada experience tu. Sebenarnya dia tak perlu tanya pandangan orang lain kalau dia dah melalui proses tu. Dia kena make fast decision. Sebab kalau lambat buat decision, apa yang akan berlaku? Mungkin dah berpuak-puak. Dah seminggu, dah 2 bulan tak settle lagi, tak ada decision lagi. Akhirnya dia akan jadi berpuak-puak. Sebab tu pentingnya type autokratik ni. Next. So bila berlaku krisis, useful apabila berlaku krisis ataupun bila tim itu kurang experience. Contoh, saya bagi satu contoh. Seorang agency manager, bawah dia tak ada unit manager pun, semua agent. Jadi situasi agency building, agency manager ni lah yang paling experience. Jadi pada waktu ni autokritik sangat penting. Sampai nak buat aktiviti apa pun, dia just make decision, jom kita buat. Tak perlu tanya kan, perlu tak kita buat open booth contoh? Tak perlu tanya pada waktu macam ni. Sebab team dia inexperience. Saya kena faham itu jadi sekali-sekala kita kena jadi autokratik juga. Next, jom kita tengok dia punya risiko dia apa, dia punya pro and con. Risiko dia, bila dia asyik buat decision seorang saja, dia ada terdedah kepada exhausted. Leader ni boleh terdedah kepada exhausted kalau dia overuse dia punya thinking dia. Dia panggil low morals if overuse. Apa maksud dia? Dia dah buat decision, orang tak follow. Dia boleh jadi last kali exhausted lah, frust. Dia beranggapan orang semua akan follow. Kenapa tak semua orang boleh, tak semua akan follow? Especially dalam our business. Kenapa? Leader ni tak autokratik, walaupun decisionnya bagus, tapi tak semua orang akan follow dia. Kenapa jadi macam tu? Rasa-rasa kenapa? Result? Lain? Dia rasa kenapa tak semua orang akan follow one leader? Dia tak walk the talk.
Okay, tegar cepat. Kita two ways communication. Nampak kejam. Nampak kejam. Itu okay, leader orang cakap apa semua orang ikut lah. Ada tak yang tak ikut? Ada. Ada kan? Sebab apa? Kita punya bisnes ni tak macam organisasi yang macam askar ke. Yes, itu jawapannya. Kita kena faham tiga konsep of organisasi. Organisasi, okay, you boleh tulis. Organisasi yang pertama dipanggil fully controlled organization. Fully controlled organization, leader dia cakap apa pun semua orang follow. Oh, ini paling senang lah. Okay? Sebab kalau tak follow, memang kena dera, kena lanyak semua. Okay, itu contoh askar, polis pakai seragam. Biasanya dia respect arahan dari atas. Siapa yang orang atas beri arahan, dia akan follow. Tak kira lah tengah malam semua angkut barang pun, dia akan buat. Okay? Itu dipanggil fully controlled organization. Okay, organisasi yang kedua, semi-controlled organization. Semi-controlled fully controlled organization, semi-controlled organization, dan last sekali non-controlled organization. Ini sebabnya. Okay, non-controlled organization adalah contoh persatuan. Persatuan is non-controlled organization. Orang yang contribute itu based on volunteer basis. Sama macam konsep agensi takaful ni. Kita masuk sini based on volunteer. Aku nak buat. Okay, you tak bayar gaji I pun. So that means I tak perlu follow 100%. Okay, I tak perlu follow 100% sebab I tak makan gaji dengan you. Okay, itu sebabnya. Jadi bila kita faham konsep ada tiga type ni, kita adalah yang non-control, maka kita memerlukan skill yang berbeza. Skill yang lain pada yang dua ni. Okay, apa beza semi-control? Fully control, dia akan follow 100%. Semi? Makan gaji. Semi adalah makan gaji, yang mana bos dia boleh kontrol dia pada waktu certain waktu sahaja, iaitu waktu bekerja. Di luar waktu bekerja, okay, contoh dah pukul 6 dah ni, budak dah balik, dia call budak tu, main balik kerja tak siap ni. Budak tu tak mau main pun dia tak boleh buat apa sebenarnya. Okay, sebab di luar waktu bekerja. Cuma impression kurang bagus sikit lah. Okay, tapi dia masih boleh tak nak hadir. Dia decline the overtime, boleh. Okay, so kita kena faham yang tu. Non-control, dia tak nak follow semua pun boleh. Okay, contoh, saya bagi contoh. You dapat rekrut seorang agent high flyers, super producer, every year MDRT. Dia main jumpa kita, bos, saya rasa saya tak boleh nak attend lah meeting, saya tak boleh nak semua lah. Tapi saya boleh produce result, bos. You nak buang this agent, you nak keep this agent. Keep. Kan? Jadi dilema pada leader ni. Aku nak develop agency yang dengar cakap, tapi ada seorang hamba Allah ni, okay, betul-betul lah dia tengah produce dan dia tak nak follow. Dekat sinilah memerlukan kemahiran handle this agent. Okay? Kalau kita tersalah handle, dia akan patah. Bila patah maksudnya you hilang seorang diamond yang boleh produce business to you. Okay? So kita faham konsep tu, non-control organization. Okay, next. Okay, lagi satu. Apabila leader make decision seorang-seorang, apa yang akan berlaku? The agent akan feel apa? Disengaged. It means dia rasa bonding tu sedikit kurang lah. Okay, bos ni asyik. Dia ni pagi tu kita discuss ke dia suruh kita dengar je ni. Macam tu. Okay, for those yang dah lama dalam this business, sometimes the corporate leader sendiri pun, the CEO of the company, sometimes ada juga type yang macam ni.
Dia dah decide semua, dia panggil agency manager, main dengar, ingatkan dah discuss. Kita pernah dapat kan, tiba-tiba benda dah discuss dah, benda dah decide dah. Jadi one way communication lah. Jadi the team fail, disengage. Bila disengage, apa akan berlaku? For long term, kalau long term, kalau agent, your manpower rasa disengage dengan you, dia tak rapat, dia jadi Tak ada bonding. sense of belonging, tak ada sense. Yes. For long term, this group akan berpecah. This group akan decide untuk run by themselves. Dia akan run sendiri ya. Ini yang berlaku. Okay, next slide. Okay, next kita pergi yang kedua. Oh sorry, sebelum tu ada nak tanya apa-apa lagi tak? Autokritik. Kau ada any question? Ataupun nak tanya contoh-contoh? Tak tahu buat diri kita ada ke tidak kira-kira. Okay. Kalau buat kan, kita biasa tak kan. Okay. Autokritik. Kalau siapa yang rasa dirinya autokritik agak kurang, sebab dia sebenarnya setiap leader ni dia ada beberapa type of leadership. Bukan kata satu saja, tapi dia lebih ke arah mana. Okay, macam saya tak lebih pada autokritik, tetapi saya sekali-sekala saya jadi autokritik leaders. Pada waktu bila? Okay, pada waktu bila? Pada waktu nak make decision. Apabila kita experience leader, one day katakan dalam ramai-ramai leader ni ada yang berbincang, bos saya rasa kita BOP tak payah buat lah bos, sebulan sekali cukup lah. Ada idea yang cuba nak reduce the frequency of benda yang efektif. Dekat situ kita kena make decision. Kena apa? Kuku besi kita lah. Kuasa veto dia bagi kuasa veto untuk no, that one cannot touch. Macam tu. Sebab benda yang sudah ada track record effective activities, tiba-tiba ada orang nak longgarkan. Dekat sini memerlukan autokritik. Kalau you buka demokrasi, okey, apa kata kita vote lah tengok. Buka vote habis nampak tak? So memerlukan intelligent of that leaders tu untuk pastikan dia jadi autokritik pada waktu yang sesuai. Bila agensi dah semakin membesar, benda ni akan berlaku. Especially nak buat decision benda-benda yang bagus tadi lah. Benda yang kita dah buat selama ni dah very effective, tiba-tiba orang nak cut off. Okay, saya membuat satu kesilapan sepanjang saya manage Khalifah Group. Saya membuat satu kesilapan yang saya menyesal sebenarnya. Okay, iaitu BOP kami dah berjaya buat setiap minggu. Daripada dulu sebulan sekali, okay, lepas tu jadi 2 minggu sekali, lepas tu dah berjaya buat sebanyak seminggu sekali. 2 tahun lepas ada ideas, okay, sebab dia tengok bilangan seminggu sekali tu berkurang kan, yang gas yang masuk. Kadang-kadang 5, kadang-kadang 7, kadang-kadang 2. Jadi the speaker rasa demotivated. So why not kita buat 2 minggu sekali, kita kumpulkan 2 minggu sekali. Pada waktu tu saya buat kesilapan, saya tak jaga ni, saya tak jadi autokritik. Tak tahu pasal apa saya tak jadi autokritik. Selama ni saya autokritik, kenapa buat macam tu? Saya buka ruang untuk vote. Bila vote saja, 2 minggu sekali yang menang. Akhirnya hari ni 2 minggu sekali, tapi bilangnya macam mana? Sama. Nampak tak? Oh, ini satu kesilapan yang saya dapat. Jadi you all jangan repeat benda yang sama. Kalau berjaya buat sampai seminggu sekali, maksudnya you all dah berjaya bawa your agency to the next level dah. You compromise benda tu, dia kurang balik. So recruitment jadi slow balik. Apa? Okay, so at least you faham konsep autokritik dan seterusnya demokrasi. Okay, next. Demokratik ataupun demokrasi bermaksud apa? Leaders dia involvekan team members, okay, agents, unit manager, agency manager yang lain, dia involvekan apabila nak buat sesuatu decision. Okay, decision making. Okay, bila demokratik ni perlu diimplement. Bagi beberapa contoh yang you all pernah implement, buat secara demokrasi. Event yang macam mana? Contoh, you nak buat satu event yang macam mana? Kita galakkan atau kita showkan, tanyalah orang ramai, event apa?
Raya, jamuan raya. Jamuan raya. Lagi? Annual dinner. Recreation. Recreation. Contoh, kita nak buat rekreasi bulan ni. Jom. Nak tanya ni, kita nak buat apa bulan ni? Ada bagi cadangan, dan kita buat. Yang tu perlu. Okey? Sebab dia tidak related secara direct that produce result. Okey? So yang ni digalakkan guna demokrasi. Kalau yang sini pun you tak bagi chance kat orang lain make decision, that means you tak engagekan orang-orang dalam agensi untuk contribute. Okey, apa kelebihan dia? Dia akan encourage engagement and ideas. Jadi ejen-ejen seronok bagi idea ni. Bila dia boleh contribute idea, sekali-sekala idea ni diguna pakai dalam agensi, dia akan feel apa? Dia akan feel sense of belonging. Dia akan rasa seronok sebab dia bagi idea tu. Dia bagi idea nak buat dekat Gunung Jerai contoh, kan? Nak buat team building kat Gunung Jerai. Tiba-tiba berlaku pada tahun tu. Of course dia akan rasa feel good lah, betul tak? Betul. Sebab dia bagi idea. Jadi dia boleh build the ownership and sense of belonging. Berjaya dia build sense of belonging ni bermaksud this agent akan stay lama dengan you. Okay? Sebab beberapa idea dia diguna pakai dalam agensi. Kadang-kadang satu idea je pun sepanjang 5 tahun jadi agent, ada satu idea dia pernah bagi dan diguna pakai. Dia punya happy dia tu boleh tahan lama. Okay, next. Dia punya risiko dia apa? Risiko dia bila nak buat decision jadi sedikit slow lah. Kalau benda yang tak urgent, silakan gunakan demokrasi. Jadi you dah start nampak sebenarnya autokritik pun kena ada, demokrasi pun kena ada. Dia bukannya you bawa run this agency menggunakan autokritik dah sampai bila-bila, tak. Jadi hari ni kita belajar pragmatic leadership, bermaksud saya bagi hidden result, bermaksud you kena apply beberapa type of leadership tadi ni pada waktu yang sesuai. Okay. So bila nak apply pada waktu yang sesuai ni, dia punya tips dia adalah bila berlaku apa-apa, you jangan panic. You take 5, you berfikir sekejap you nak guna yang mana. You nak guna approach yang macam mana? Approach autokritik ke, approach demokrasi ke, ataupun approach yang macam mana yang you nak buat pada waktu situasi tersebut. Okay. Next, transformation. Transformation ni adalah leader yang ada vision yang besar. Okay. Saya type ni, saya lebih kepada transformation leader. Okay. Itu yang bila kita launch project 100 leaders, launch project Star Clubber, project MDRT, mentor mentee, itu project yang saya selalu launch dalam agensi lah. Okay. So leaders inspire big vision and change. Bila dia tengok agensi ni macam lama dah macam tu je, kan? Star Club pun tak ramai. Okay. Mungkin agensi kita ni web planner ni ramai, tapi next levelnya tiada. Jadi kita think about change. Okay. So dipanggil transformational leaders. Leader yang tadi apa dia buat? Dia fokus on growth. Dia suka buat simulation. Dia suka buat simulation. Kalau tahun ni 100% growth ke, okay, tahun ni dapat 50% growth ke. Okay. Because of transformational leaders ni, karakter ni saya bawa. Alhamdulillah saya berjaya buat 4 kali 4 kali 100% growth. Okay, antara benda yang pernah buat adalah 1 juta jadi 2 juta. Okay, itu 100% growth. 4 juta jadi 8 tahun 2014 dan 2015. 4 juta jadi 8 juta tahun berikutnya. Kemudian pernah buat daripada 2 balance ke 2 juta selepas dah promo-promo 3-2. Kemudian tahun berikutnya dapat 6 juta. Ini memerlukan transformational leaders. Kalau you all nak ada lompatan yang macam ni. Cuma dia tak berlaku setiap tahun. Kalau berlaku setiap tahun, best lah. Okay, kenapa tak berlaku setiap tahun? Because transformational leaders ni, dia diganggu oleh comfort zone. Okay, bahaya dia apabila you achieve that big growth, kebiasaannya yang berlaku adalah you rasa besar, you rasa hebat lah. Pada waktu tu, tak boleh repeat. Baru saya perasan, macam ni dia punya
dia punya perjalanan dia. Sebab tu jarang kita jumpa orang yang tahun ni hadap saya grow, tahun depan hadap saya grow lagi. 3 kali dia repeat hadap saya grow, jarang jumpa. Okay? Sebenarnya saya tak pernah jumpa lagi. Dia macam tu. Biasanya dia repeat 1 tahun atau 2 tahun je. Dia diganggu oleh apa? Comfort zone. Dia macam enjoy the moment lah, bagi apa? Honeymoon lah selepas tu. Take 5 lah kan. Enjoy tak? Penat tu buat 6 juta. Daripada 2 buat 6 penat tu kan. Penat tu, dia jadi macam tu. Bila saya realize, oh benda ni berlaku kan. Bukan saya saja. Saya check beberapa orang leader yang melalui perjalanan yang sama. Oh, bila kita discuss, isu dia adalah comfort zone. Bukan leader saja comfort zone, the agent yang performing pun also comfort zone. Okay, next. This transformational leaders ni sangat bagus kalau you ada big vision. Contoh, you nak develop MDRT culture. Sangat bagus. Okay. Sebab tu sekali-sekala kita perlukan transformational leaders ni. You kena launch project. Okay, next. Risiko dia apa? Bukan risiko ini. Dia memerlukan apa tau? Dia memerlukan strong charisma and consistency. Sebab nak build transformation ni, dia kena ada beberapa series of perjumpaan dengan your team yang you targeted tu. For example, you launch MDRT mentor-mentee dalam you punya agency. Group ni semua nak achieve MDRT ni. Kalau tak jumpa setiap bulan, memang tak capai. Jadi dia memerlukan konsistensi, memerlukan you punya semangat sampai paksa diri, walaupun mood tak berapa ngam pun tetap buat juga. Ini benda yang tough lah. Konsistensi. Kalau you rasa you bukan orang yang konsisten, agak sukar nak jadi transformational leader. Kena belajar menjadi konsisten dulu. Next. Transactional leadership. Sebab nanti kita nak bagi beberapa contoh. You akan ni macam test lah. Ini apa dia? Transactional ke? Ini autocratic ke? Next. Transactional leadership. Dia leader yang suka bagi reward dan suka juga bagi penalty. Kalau yang suka bagi reward sahaja, itu bukan transactional, dia half je transactional. Transactional ni maksudnya kepala otak dia fikir mesti ada pain, mesti ada yang gain. Ada konsep macam tu. For example, dia throw challenge, siapa dapat 10,000 TPC bulan ni dapat RM100. Contoh agent happy lah 100,000. Tapi yang tak achieve pun kena denda. Yang tak achieve kena denda bayar RM50. Contoh. Dia suka buat konten yang macam tu. Dia guna konsep pain and gain. Dia agent transactional leaders ni disukai oleh golongan mana? Kalau agent? High flyer. Yes, high flyers. High flyers memang suka sebab dia win the most lah. Sebab sikit-sikit bos dia turun challenge, sikit-sikit bos dia turun challenge. Tapi orang yang mediocre dan juga lower segment akan very stressful. Next. This leader, dia gunakan sistem KPI ataupun sistem structure. Part-time agent mesti 4 case every month. Siapa tak achieve 4 case, bayar RM50. Contoh. Full time kena buat 8 case. Siapa achieve dapat reward, siapa tak achieve bayar denda. Faham konsep ni? Berlaku tak dalam your agency sebelum ni? Pernah buat, cuma kita tak buat secara konsisten lah. Next. Dia works well in sales environment. Untuk orang yang sales environment, kita ni sales environment, dia sesuai dalam bisnes kita ni. Cuma kenapa company, insurance company, account company terus challenge, tapi ramai juga agent tak go for that challenge pun. Sebab apa? Yang achieve top 20% yang achieve. Kenapa jadi macam tu? Tak ada participant.
pilihan. Tak ada. Tak ada punishment. Yes, ada punishment. Okay. So dia nak jadi transactional, dia kena run dua-dua. Satu dia kena run as a reward, satu lagi kena run as a punishment. Sebab tu yang ambil program siapa yang achieve dapat 10,000, siapa tak achieve you tak dapat income tu. Itu tak cukup sebenarnya. Dia kena punish. Okay, sampai tahap tu. Baru dipanggil transactional leaders. Bila kena punishment, orang yang dia panggil, kalau orang yang suara-suara buku dia akan hilang kan. Yang tinggal ni yang nak achieve je. Jadi dia lebih quality. Okay. Dekat Chinese agency banyak buat macam ni. Dia ada sistem denda, collect duit kan. Okay. Dekat Bumi Putra agency, kenapa benda ni kurang menjadi? Kenapa kurang menjadi? Takut dihilang. Kesian, betul. Sebab leader Bumi Putra, leader Melayu, dia ada konsep kesian. Kesian dia jedal, tak ada duit aku pergi collect lagi. Satu lagi, tak achieve pun enforcement tak jalan. Tak apalah, try lagi lah bulan ni. Bulan lepas tak achieve, tu tak ada bagi denda apa-apa. Walaupun dalam rules tulis kena denda, tapi tak implement. Bermaksud enforcement tak jalan. Okay, sebab orang Melayu dia ada give and take lebih. Maksudnya dia ada apa? Tolak ansur, dia ada budi bicara. Tapi kalau you berada dalam Chinese agency, okay, dia ada rules, follow rules. Whether you sama ada you follow the rules ataupun you out. Itu je. Siapa pernah berada dalam Chinese agency, dia faham konsep ni. Wira pernah join Chinese agency. Dia orang implement jenis macam ni. Okay, satu lagi kenapa agensi Bumi Putra tak ramai yang tak berjaya lakukan proses ni. Okay, apabila kita collect duit denda tu diguna pakai dengan tidak clear. Sebab tu menjadi tanda tanya oleh orang yang contribute. Kita plan collect duit rumah tu untuk contoh, nanti bila ada apa-apa event kita makan ramai-ramai lah contoh. Okay, ada juga yang akan question benda tu. Tak patuh syariah. NGO. Okay. Tapi siapa yang boleh lakukan benda ni secara dia berjaya lakukan yang ni, memang sale dia laju. Tim dia akan ada sale lonjakan yang laju lah. Saya guna benda ni pada waktu saya buat handuk syndrome. Tapi kita buat dalam kalau kita pecah-pecahkan tim yang memang kita nampak ada ni, kita buat KPI. Yang tak ada ni kita tukar cara lain. Boleh. Maksudnya kita panggil based on project. Project ni contoh projek MDRT. Okey, projek MDRT. Yang main ni memang orang yang ada potential MDRT. Katakan datang 20 orang. Dalam 20 orang ni kita launch benda ni awal. Okey. Ni teknik dia kena bagi tahu awal. Tengok dia agreement, majority agree ataupun tidak. Majority agree untuk laksanakan pain and gain, reward and penalty. So kita launch. Grup yang tak join tadi tak perlu lah. Boleh. Okay. So bila kita run yang ni, siapa yang achieve pada waktu yang saya launch tu, siapa dapat Star Club, okay, saya bagi reward RM1,000 setiap orang. Oh, happy ni. Alhamdulillah saya dapat 17 orang Star Club. Ini masa buat 6 juta. Daripada 2 buat 6. Okay. So penalty dia orang yang tak achieve. Orang yang tak achieve Star Club, apa penalty dia? Tak payah bayar apa-apa, tetapi you kena muncul di airport untuk menghantar semua Star Club qualifiers. You tak muncul, aku akan jumpa kau. Okay, memang kena inilah. Semua datang, ramai penuh airport. Nak hantar 17 orang tadi. Skop menghantar. Squad menghantar. Jadi saya bagi 1,000 tu dekat airport setiap orang. Macam tu. Tapi hasil dia adalah daripada 2 saya dia buat 6. Ni jadi implement benda ni. Saya tak suka buat implement collect duit. Sebab dia dah ditegur oleh panel syariah kita. Jadi saya tak collect duit lah.
Saya buat idea lain. Okay. So yang ni akan jadi very stressful kepada mediocre dan lower segment sekiranya you buat secara semua. So kalau you nak buat juga, idea dia macam tadi buat kepada targeted group, atau kita panggil focus group sahaja. Boleh implement macam tu. Okay. Okay, next. Ni type bukan hamba api ya, servant. Ini servant leadership ni, dia type yang dia sangat rajin. Leader ni memang sangat rajin dan dia tak kisah pun spend masa untuk orang-orang bawah dia. Anak ke, cucu ke, cicit ke, dia okey je. Dia terlalu baik. Dia tak mengira langsung, oh kau bukan aku punya downline, so aku tak nak spend masa dengan kau lah. Okay, as long dalam satu working group tu, kadang-kadang di luar working group pun, as long ada orang jumpa dia okey je. Okay, dia adalah type servant leadership. Okay, sekali-sekala saya jadi juga servant leadership ni. Siapa-siapa nak jumpa saya okey je, anytime senang jumpa. Saya senang, orang yang senang berjumpa. Okay, so leaders yang macam ni, dia leader prioritize team's growth. Okay, niat dia adalah aku buat ni untuk semua orang grow. Yang ni boleh grow, maksudnya dia please everyone. Okay, and well-being. Okay, grow and well-being and do a lot of job. Leader ni memang tak ada masa. Kalau dia start implement macam ni, the moment agensi dia semakin membesar, ada 30 orang agent, dia dah rasa macam dah tak ada masa. Masa ni lah dia start dapat komplain daripada spouse. Busy. Abang, Sabtu pun kerja lagi ke? Abang, Ahad pun kerja lagi ke? Jadi sebab dia run as a servant. Okay. So kalau sekiranya your spouse start complain about your time, you kena check balik. Ada tak you spend time dalam agensi yang dipanggil unnecessary spending, ataupun dipanggil non-profitable activities. So bila the spouse rasa, ataupun family, anak-anak semua rasa macam kita ni dah kurang masa dengan diorang, tolong check balik. Berkemungkinan kita dah terjebak jadi servant leadership. Jadi kena adjust balik. Don't let yourself jadi servant. Okay. Contoh servant simple je. Ada orang minta you tolong buat kelas. Bos, saya nak belajar dengan bos lah, kan? Kelas dah ada dah, Selasa malam contoh. Tiba-tiba dia pun minta hari Khamis pagi. Dia minta hari Khamis malam. Kelas, dia panggil additional tuition. Okay, dekat sini lah kena make decision. Sama ada you nak entertain dia one, ataupun you nak make sure that all these people masuk kelas hari Selasa. Kalau you entertain semua, akhirnya berkemungkinan jadi servant. Okay, so kena belajar macam ni. Kalau you berjaya keluar pada comfort, belajar daripada servant leadership ni, you akan feel like, oh, you ada masa banyak. Bila you ada masa banyak, you lebih enjoy doing the business. You tak rasa tersangkut kat situ. Rasa-rasa anda semua berada kat mana sekarang ni? Adakah servant leadership? Sometimes. Tak, bukannya masalah. Banyak masa banyak masa ni. Okay. Adakah karakter ni tak bagus? Dia setiap karakter tadi, dia ada bagus dia ada tak bagus dia. Jadi kita kena pandai nak guna pada waktu bila. Jangan langsung tak jadi servant. Orang nak minta tolong, apa pun tak boleh. Oh tak boleh. Hang bukan dalam aku. Kan? Tapi nak working tu masalah itu tu. Maksudnya kita kena bagi kalau kita tak servant ni, kita kena ada perancangan supaya ada jadual. Dalam working group, okay, kita encourage ada jadual masing-masing. Jadi pada waktu you tak ada dalam jadual tu, pergilah enjoy life. Pergilah enjoy your time dengan family dan sebagainya. Tapi pada waktu you ada sebagai trainer, sebagai speaker dan sebagainya, you bekerja lah. Okay? Jangan jadi orang yang apa-apa, aku boleh. Kan dalam siapa boleh buat? Dia. Lagi bila ada email, siapa boleh buat? Dia lagi. Akhirnya dia jadi servant. Yang ni you kena pandai nak handle. Jangan terlalu jadi servant, jangan langsung tak serve.
Sebab kalau you tak serve saja, asyik tak kenal dia turn you, there will be some people dalam working group yang akan complain that dia langsung tak contribute. Okay, pada waktu tu dia akan jadi berpuak. So you kena balance up sikit benda ni, especially untuk orang yang nak berada dalam working group lah. Betul lah answer Okay, next. Bila you jadi servant, you rajin membantu orang, apa hasil dia? Hasil dia? People suka dengan you. Okay? Dia punya advantage, people suka dan people trust sebab you rajin membantu. Jadi dia ada meninggalkan jasa. Okay? Okay, next. Okay? Satu lagi, kelebihan dia, you boleh build bonding oriented. Sebab you ringan tangan. Okay? You rajin membantu, jadi orang suka. Bila orang suka tu, of course, you punya relationship jadi bagus. Okay? Ini dia punya servant. Okay, apa? Dia punya impact dia pula kalau dia jadi servant. Okay? Dia mungkin akan jadi lack of urgency. Okay? Because of too soft. That means you tak boleh say no. Okay? You tak pandai nak say no to people. And last kali agent become complacent. Contoh saya bagi satu contoh. Okay, Haziq merekrut Bob. Okay, Bob agent baru, Haziq senior agent. Okay, leadernya Nick. Okay, so Bob kata, bos saya dah try 3 kali presentation, tak close case, boleh tak saya nak ajak bos, saya nak ajak bos buat joint field work dengan saya. Okay, so Nick type yang servant contoh Okay, apa Nick akan buat? Nick akan say yes, you set appointment, jom kita pergi. Sedangkan okay, Haziq patut pergi dengan Bob sebab Haziq yang merekrut Bob dan Haziq senior agent yang qualified untuk pergi joint field work. Tapi apa berlaku? Disebabkan asyik ni offer okey saja, Haziq jadi complacent. Ini yang berlaku. Itu contoh bagi senang faham Ataupun direct recruit kan, sikit-sikit nak ajak joint field work, sikit-sikit nak ajak joint field work. Dah 20 kali joint field work, takkan tak berhenti lagi. Tapi bila ada job appointment, setiap kali tu nak ajak. Itu pun akan jadi complacent. Sebab tu jadi leader, you kena pandai to say no. Kena tahu juga macam mana nak say no. Oh, tak boleh lah, aku dah ajak hang banyak kali dah ni, takkan hantar berhenti lagi. Okay, so dia kena keluarkan ayat to say no tadi, so that people learn fast. Okay, apa yang saya buat adalah joint field work di dalam agensi dalam agensi saya buat joint field work adalah maksimum 6 kali. Saya letakkan guideline tu. Tapi kebanyakannya tak utilize 6 kali pun. Majority agent tak guna sampai 6 kali. Biasanya 2 kali dah pandai, ataupun 3 kali tu dah pandai lah. Cuma kita kosong tak ada joint field work ramai leader jadi servant. Betul, majority yang saya jumpa dalam our industry menjadi servant. Sebab tu saya jumpa ramai leader exhausted selepas 10 tahun main agency. Walaupun dia top agency pun, bila tanya balik, aku dah banyak duit dah, aku nak retire. Kenapa nak retire kalau tak exhausted? Biasanya orang yang fikir retirement because of exhausted. Okay, sebab dia terlalu banyak jadi servant. Okay, next. Okay, jom kita belajar. Laissez-faire ni, okay, bahasa daripada negara France. Oh, Perancis. France. Okay, next daripada France laissez bermaksud allow ataupun let. Okay, lagi satu, faire bermaksud to do. That mean let them do. Tak apa, biar mereka buat. Apa-apa pun, tak apa, bagi mereka run dulu. Dia suka bagi freedom di dalam agensi. Hang nak main pukul berapa pun, no problem. Hang punya pasal. Ini memang freedom. Siapa dapat leader macam ni, agent memang happy lah. Okay, happy, tapi result belum tentu
dari segi mood of the agents, memang everybody happy. Sebab leader ni dia tak menekan-nekan, dia tak menyuruh-nyuruh. Dia tak mengganggu pergerakan ejen. Ejen nak duduk kat office, silakan. Ejen tak nak datang office pun, no problem. Nak masuk meeting, Zoom. Nak buka kamera ke tak buka kamera ke, dia senyap, dia buat tak tahu je, kompah. Tapi kalau leader yang type yang ada sedikit autokritik, bila masuk Zoom, minta semua orang buka video. Oh, dia bergalah lah. Kalau you type yang macam ni, leader give full freedom to the team. Bila bagi freedom ni, ada waktu bagus, ada waktu tak bagus. Apa dia bagus dia? Bagusnya work with highly skilled ataupun self-driven people. Sekiranya you ada orang yang experience, ramai orang yang experience, bagus. Contoh, dalam you punya agensi ada dua golongan. Majority adalah senior agent yang performing. Satu lagi new agent. Jadi teknik dia untuk senior agent yang performing well hari ni, you boleh buat less fair punya leadership. Janji dengan mereka ni, as long as every week ada 3 case, you are free. Tapi kalau you buat dekat new agent, habis, rosak. Sebab tu dalam agency building, dia kena segmentize. Wajib segmentize. Sebab kita ada year 1, year 2, kita ada year 3 and above, kita ada senior, kita ada AUM, kita ada leaders, dan kita ada pelbagai. Ada higher tier, ada high performers. Jadi that's why segmentize sangat menjadi. Kalau tak segmentize, guna satu teknik saja, dia tak grow. Ingat ini lifespan ni bermaksud freedom. Lagi kelebihan dia encourage creativity. Sebab kita bagi freedom, jadi orang akan berfikir, oh dia buat cara ni. Contoh, Wira buat cara media sosial menjadi. Shu buat cara referral menjadi. Zul buat cara direct approach menjadi. Jadi dalam agensi tersebut dia akan jadi multiple skill. Sebab kita bagi freedom of doing. Kalau kita tak buat yang ni, berkemungkinan kita punya idea suruh referral je. Agensi ni main referral je, yang lain tak ada. Yang lain sangat kurang. Rugi so perlu tak buat benda ni? Perlu. Cuma kena tahu siapa yang boleh diberi peluang untuk freedom ini. Saya dah share pengalaman saya. Siapa kenal nama Patini Sarikin-Sari? Kenal kan? Dia artis lah, artis lah kalau kat Malaysia ni. Dah 5 tahun lepas tu kira dia nama paling top lah, Sri Kandi Takaful kan. Dia under Khalifah Group. Masa dia mula-mula masuk, kita suruh buat phone call, dia tak mau buat phone call. Dia reluctant nak buat phone call. Bagi dia buat phone call tu benda yang tak efektif. Jadi orang lain buat phone call, dia datang jumpa saya, apa saya nak buat cara lain, boleh tak? Saya dengar kata dia tak mau buat phone call, saya marah. Sebab kita autokritik masa tu kan. Kita rasa tak boleh, kena buat phone call juga. Dia kata, bos, benda ni saya dah try, tak jadi. Boleh tak? Saya nak buat cara media sosial, nak buat posting apa semua, orang dah, kan? Saya mula-mula saya tak bagi. Tapi bila saya fikir balik, ini peluang ni, peluang untuk aku test tengok dapat tak skill baru dekat agensi. Jadi saya bagi kat dia 3 bulan, no problem, you boleh buat cara you 3 bulan. Sekiranya dapat result sekian-sekian, saya minta 20,000. Sebulan 20,000 TPC. Kalau every month dia dapat 3 bulan ni 20, that mean you teruskan cara ni. Dia agree. Every month dia buat 40, 30 ke 40,000 dia buat. Jadi 3 bulan berjaya lah. Jadi dekat situ kita kaji balik kenapa dia berjaya buat. Jawapan dia adalah dia ada pada waktu tu dia ada 30,000 followers. 30,000. Nampak tak? Jadi selepas ni yang mana masuk kepada agensi, yang mana nak buat media sosial punya posting, saya tak nak buat phone call, saya akan bagi tahu selagi mana tak cukup 30,000 followers, you tak boleh buat cara tu. You kena go through basic thing juga. So bila kita tengok balik next person yang buat media sosial, Abang Wan,
Okay, Abang Wan dia punya followers tak ramai, tapi wife dia punya followers ramai. So dia menggunakan wife dia punya posting. Every time wife dia yang selalu posting, dapat referral, dapat list, dia akan approach. Sometimes orang tu yang akan WhatsApp Abang Wan terus, nak tahu pasal riba, nak tahu pasal medical card. Jadi berjaya. Okay, dengan cara bagi testing tadi, kita dapat satu skill baru. Itu kelebihan dia. Encourage creativity. Faham. Okay, jangan terus stop. Kalau kita tak yang autokritik betul-betul, tak bagi. Orang lain cuba nak try guna cara lain, terus tak efektif ni, jangan buat lah. Okay, dan pada hari ini terbukti orang yang ada follower ramai, kalau dia masuk jadi agent, dia boleh buat sale banyak. Okay, sebab tu saya encourage you nak mengrekrut, you are recruit influencer. Orang yang ada 30,000 followers ke atas, you recruit orang. Ajar dia guna teknik media sosial, iaitu posting your daily activities bagi engagement banyak. Dalam banyak-banyak posting itu, selit satu saja awareness, cukup. Ini trend, saya tengok trend dia. Dia tak ada hard sell pun. Orang yang follower ramai ni, dia tak perlu hard sell. Kita yang follower tak ramai ni lah kita hard sell ni. Ada call to action dia, tolong klik link lah apa semua kan. Kita buat macam tu sebab kita tak ramai follower. Orang yang ramai follower, dia biasanya dia posting daily activities plus satu awareness dalam satu hari. Cukup. Engagement masuk saja, dia approach orang tu. Dia approach WhatsApp lah. Ini teknik yang baru. Jadi orang dapat dia prospect agent yang mana ada good followers ramai 30,000 ke atas. Make sure dia jangan tinggal aktiviti media sosial. Dan dia orang punya close case bukan sikit tau. Dia orang boleh tengok Intan Nabila kan. Intan Nabila dia ada 200,000 followers. Okay. Dan kalau you orang tengok dia punya posting Instagram dia bukannya posting pasal bisnes. Pasal makeup, pasal anak, pasal hantar anak sekolah, pasal buat kek. Apa tak? Tapi dalam banyak-banyak tu ada satu. You boleh tengok dia punya trend. Saya pun tengok trend orang lain yang berjaya guna this teknik. Memang macam tu trend. Okay, no hard sell. Jadi engagement tinggi menyebabkan orang rasa nak associate dengan dia. So, diorang close case every day. Jadi, recruit influencer. Dekat Great Eastern ada seorang kakak ni, dia dah senior leader lah. One day dia dapat seorang orang yang ramai followers, ada 100,000 followers. 2 tahun je jadi manager lah. Masa dia jadi agent, buat 400,000. Meletuplah kakak tu, jadi leader. Dia pun terkejut. Selama ni dia main average dia 300,000 je setahun bisnes, satu unit. Masuk influencer ni buat 1 million team dia. Tapi 2 tahun je lah kalau dia dah promote lah. Okay, so you all kena google tengok kawan-kawan dalam Facebook tu yang mana tak jadi agent lagi, tolong tengok yang mana dah 30,000 ke atas tu. Okay, so next, apa dia? Kalau kita bagi freedom banyak, apa yang akan berlaku? Yang ni akan berlaku. Lack of direction, that's me. Ini direction lain, ini direction lain. Dia jadi terlalu banyak direction. Last kali nak kumpulkan balik untuk dapat satu direction agak sukar. Ini mungkin akan berlaku. 92,000. 92,000. No. Allah, influencer, betul. Gaduh awak kan. Close case every day lah. Saya tak guna. Tak guna, rugi. Mula pada hari ni, sebabkan Han dah ramai follow, dia kena ada signature tau. Dia ada signature, cara dia, you post benda yang konsisten. Contoh, hobi dengan apa? Nyanyi. Suara sedap. Nyanyi je. Tapi konsisten. Sampai orang duk tengok selalu. Motor, kalau motor, dia dapat gerak lelaki saja. Tapi nyanyi perempuan saja.
Okay, Buat so dua lah, buat dua. post benda yang konsisten. Semula saja. Kebiasaannya yang boleh konsisten ni adalah hobi. Sebab benda tu kita ada passion, that's why kita akan buat Ya. selalu. Tapi kalau main golf je boleh lah. Boleh. Cuma main golf dia ada dua. Satu, kalau hang post pada waktu weekdays, dia bahaya kepada agensi. Sebab ejen akan nampak, bos aku enjoy life. Collect duit betul ni. Kami kena kerja, bos main golf. Dia jadi macam tu. Okay. So orang yang main golf ni, dia posting je pada waktu di luar office hour. Sebelah petang, pukul 5 ke atas, ataupun hari hujung minggu, Okay. posting. You pergi driving race pun, Malam. ambil je, biar orang masuk. Okay. So posting macam tu. Ini trend ni, sebab saya kaji benda ni. Bila tengok balik orang-orang yang top agent ni, yang sekarang ni top agent majority adalah influencer. Okay. Sebab kalau kita guna traditional way, kita boleh buat sampai 400,000 tu paling hebat dah tu. Tapi bila kita tengok agent yang boleh cross 500 ke atas sampai 1 million ni, kebiasaannya check memang influencer macam Izu lah. Padu lah itu. Kalau hang tak mau, hang transfer all the followers semua tu. Mama Aziz. Mama Aziz. Mama Aziz. Itu dia. Balik nanti Izu dah ada dah to-do list. Izu. Okay, next. Ni satu lagi type. Leadership type ni dia lebih suka coaching. Okay? Ni Rizman. Leader coaching type ni, Ni Rizman. leader ni always act as a mentor. Even dalam agensi dia Memang pun mentor saya pun. Dia suruh, sampai dia suruh panggil coach tau, jangan panggil Bain sampai tahap tu. Dia suruh panggil saya coach, panggil dia suruh coach panggil, lah. panggil dia ni macam mentor. Ini type, kita boleh kenal. Okay? Okay, focus on developing individual. Okay, orang yang type coaching ni, dia sangat suka one to one. Betul, dia suka one-to-one lah. Compare pada ramai. Dia suka kalau spend one to one, dia rasa macam dia implement apa yang dia punya skill tu. Kan, dia punya skill tu be transfer lah. Okay, siapa yang tak suka one to one ataupun jarang buat one to one, sebenarnya dia bukan type yang coaching leadership. So nampak macam saya suka one to one. Saya type coaching leadership juga. Kalau dapat one to one, kalau agent ketuk pintu bos dari bawah, memang saya sangat suka. Sebab saya ada skill empowerment coaching. Kalau agent tu kata nak buat 200,000, saya boleh empower dia buat 300 ke ataupun 400,000. Itu kelebihan masing-masing lah. Kalau leader ni masuk, contoh Hafiz Aizat kat Penang, jumpa dia mula-mula dia dapat 1.5 saja. Tapi saya empower dia untuk 2.1 million. Ending Disember 2.1 million. Dia premium. Asal dia buat 1.5 je. Dia promote dengan 700,000 lebih. Saya kata pasal hang nak buat berapa ni? Dah promote ni 1.5 bos. Pasal apa? Tema kita kan 100% growth dia kata. Dia pun kira kali 2 dah senang betul budak KW. Kali 2. So 1.5. Betul lah kan? Tapi saya tak agree sebab saya tahu dia ada strength lebih. Jadi kita buat coaching dengan dia dan akhirnya TPC yang kita minta adalah 2.1 dan dia decide untuk buat 2.1. Betul-betul Disember 2.1 ni. Okay, ini dipanggil coaching leadership. Sekali-sekala dia kena act as a coach. Okay, next. Dia sangat bagus untuk develop apa? Long term performance. Okay, because bila you establishkan skill coaching, akhirnya dengan sesiapa pun you boleh empower. Jadi you tak risau agensi menurun. Nampak macam nak menurun sikit je, you dah buat coaching balik. Dia naik balik. Okay, ini kelebihan coaching leadership. Okay, apa yang masalah dia ni? Masalah dia time consuming. Sebab you buat secara one to one, you tak buat secara ramai-ramai. You lebih suka one to one. Esok dia ni pula besar, jadi time consuming lah. Kalau you ada ramai agent, dia agak tough nak handle benda ni. Okay. Then satu lagi, apa yang kita buat? Dia memerlukan
coaching skill. Yang ni kena belajar lah. Coaching skill, teknik bertanya soalan, macam mana nak susuli soalan yang berikutnya related dengan soalan yang tadi. Itu semua kena belajar lah, kena certified. Macam saya, alhamdulillah saya berjaya habiskan kursus ni tahun 2012, kursus coaching tu. Okay, masa tu company ada bagi subsidize. Total cost harga dia 12,000. Dr. Michael Hiah tu 12,000, tapi Prudential bayar 3,000 sahaja. Lepas tu dia terus contest, lepas tu siapa achieve free. Alhamdulillah free. Mahal. Tapi nilai dia tinggi lah. Dan saya guna pakai sampai lah ke hari ni. Macam itu you dengar kan. Bila saya mengajar kat Hong Leong baru-baru ni, saya buat coaching secara live dengan Ganesh. Okay. So itu antara teknik yang saya guna. Itu baru sikit je tu. Itu pun dia dah, kita berjaya empower dia untuk daripada 3 kes jadi 5 kes, contoh macam tu, seminggu. Okay, ini coaching leadership. Okay, next, situational leadership. Ada orang kata situational leadership adalah pragmatic. Okay, sebenarnya belum. Situational leadership bermaksud dia pakai daripada yang lain tu, dia pakai 1 ataupun 2 sahaja. Itu dipanggil situational. Okay, pragmatic ini dia memiliki skill semua ni. Kalau 7-8 skill ni dia ada semua tu skill tu. Cuma dia pakai pada waktu yang sesuai sahaja. Situational dia tak ada semua lagi. Okay? Okay. Leaders adapt style based on situation and people. Okay? Okay. Dia tulis ni apa? Adapting a leadership style according to the maturity level of agent. Kalau agentnya ramai agent baru, dia boleh jadi coach yang dekat dengan agent baru. Kalau yang senior, dia boleh jadi autokritik sikit. Dia boleh jadi orang yang mungkin bagi freedom. Dia boleh berubah. Dia bagi apa tadi? Mengkawal apa? Lalang. Lalang. Yang binatang yang boleh tukar warna tu. Sumpah. Sesumpah. Dia boleh tukar colour. Ini pokok apa? Biru pun jadi hijau. Okay. So actually situational leadership ni adalah paling praktikal. Of course pragmatic is the highest lah. Okay, nombor 2 tinggi adalah situational. Okay, dia praktikal. Okay, yang kedua dia combine, siapa tahu? Dia combine multiple style tadi. Mungkin pada waktu dia jadi autokratik, sometimes dia jadi demokrasi, sometimes dia jadi, tapi dia tak mempunyai semua. Mungkin dia ada 3 karakter. Itu dipanggil situational leadership. Okay, impact dia apa? Orang yang ada situational leadership ni dia memerlukan EQ yang tinggi. Sebab dia tidak bermain dengan dia bukannya orang yang cepat beremosi, tapi dia boleh handle people. Boleh handle people ni maksudnya EQ dia tinggi. Maksudnya dia tak cepat sentak, dia tak cepat gelabah, dia tak panik. So dia boleh bertukar. Okay? Dan dia memerlukan fast thinker. Kalau dia tak fast thinker, takut dia dah terjadi orang yang tak sesuai pada waktu situasi tersebut. Okay? Okay. Ni type situational. Okay, next. Ni last. Ini tambahan. Ada satu lagi karakter dia panggil charismatic. Charismatic ni perkataan karisma. Karisma ni benda apa sebenarnya? Contoh, kita tengok Haziq. Haziq ni memang ada karisma. Contoh kita pun cakap, ni pun cakap benda yang sama, Rauf cakap benda yang sama. Kalau tengok Haziq, memang dia ada karisma. Pernah tak dengar perkataan macam tu? Pernah. Okay? Pernah dengar sebenarnya karisma ni benda apa? What is charismatic? Born to be leader. Born to be leader. Born to be leaders. Okay? Aura, okay, aura. Ada satu perkataan. Orang tengok dia, orang yang berkarisma ni, okay, kalau nak tahu orang yang berkarisma ni, dia adalah performance, ada result, tetapi dia stay grounded. Dia akan dapat karisma tu. Okay? So contoh, dia ada dia orang yang full of wisdom, okay? Dia jaga akhlak dia, okay? Dia orang, you boleh
reflect tengok leader mana yang you rasa ada karisma sampai dia boleh gain followers ramai, sampai Asobiah ada tinggi. Asobiah apa dia Asobiah? Wah ada tinggi. Dia boleh reflect beberapa orang leaders dalam our industry. Okay. Jadi ramai orang cakap Haji Fazli memiliki benda ni. Okay. Saya bersama dengan orang yang dah keluar pada Al-Isra' pun bercakap benda yang sama. Even yang tak ikut pergi FWD pun cakap benda yang sama. Kalau sebut kata Haji Fazli, ramai orang cakap dia ada karisma itu. Dia boleh gain followers because of lagi tinggi dia grow, cara percakapan dia lembut je. Dia very warak. Apa? Islamic. Dia jaga akhlak ni. Dia tak cakap membampu buta orang lain. Ini benda yang kita kena nampak. Kalau you nak jadi orang yang charismatic leaders, you kena membawa akhlak tu. Tapi kalau dalam meeting asyik mencarut, bantai orang Melaka, kan? Orang Melaka tak ada jangan agak sukar nak dapat that charismatic itu. Okay? Especially macam saya bukan charismatic. Sebab saya kalau ejen perempuan pun saya bantai sama macam orang lelaki. Kadang-kadang terkeluar juga ayat-ayat perkataan jahat. Jadi susah nak dapat karakter itu. Okay? So leader use dia punya personality and influence to inspire others. Orang rasa nak associate dengan dia bukan sebab dia ni pandai bercakap sangat pun. Tapi because of dia punya akhlak tu. Okay? Orang rasa macam tenang bila associate dengan dia. Rasa macam terpelihara. Rasa macam future tu become bright. Okay, next. Ini dia memerlukan, dia punya kelebihan dia strong emotional connection with the team. Maksudnya sampai tahap hampir mana pun aku ikut lah. Itu yang berlaku bila dia berpindah ke FWD. Ramai je leader yang nak ikut. Ada yang ikut, buta-buta ikut pada tak tahu apa jadi. Ada Haji Fazli saya ikut. Betul. Okay. Tapi kalau kita buat dulu rasa tak ada orang nak ikut. Okay, sebab kita tak ada karakter tu. Okay, next. Okay, dia mempunyai powerful motivation because agent rasa motivated bila berada dengan dia. Okay. Even dapat duduk makan dengan leader ni pun rasa macam hari ni hari yang istimewa. Okay. So sampai tahap tu agent rasa. Okay. Tetapi ada satu benda yang kena ingat, di sini akan berlaku over dependence on the leader. Sebab dia mengharapkan as long leader ni ada, aku selamat. One day kalau leader ni tak ada, macam mana? Tu bahaya dia. Okay. Berkemungkinan ramai yang tak ready untuk independent. Ini bahaya. Orang yang ada karisma ni walaupun dia cakap benda yang tak berapa okey, biasa tapi orang nampak jadi okey. Betul. Macam contoh dia apa? Pak Izzi. Pak Izzi. Dah beza masa zaman Super 5 dengan Pak Izzi buat kan. Dua perkataan yang sama cakap tapi kita menyampah. Betul. Sebab dia tak ada karisma. Yes, karisma tu. Any word yang keluar pada Colonel Izzaidin ni, kita rasa macam word tu wow sangat. Mesti. Suci. Apa beri pun suci. Sebab pembawaan dia. Okay? Sebab tu. Karisma. Okay, so you faham karismatik. Okay, dalam industri kalau as a CEO yang paling ramai orang cakap bagus, Ng King Hui. Okay. Dia pernah jadi CEO Prudential, kemudian dia keluar pergi jadi CEO AIA. Akhirnya sampai ke inilah Asia punya CEO dan currently dia dah retired. Okay. Dan dia dapat award. Dia panggil macam Nobel Award of Insurance Industry. Okay, that's Ng King Hui. Power tak power dia CEO. Sebab dia ada karismatik itu. Kalau dia dipanggil bercakap kat depan, okay, orang yang kat luar dewan tak payah suruh masuk, memang akan masuk. Tapi nak jumpa CEO jadi dah agak sukar lah. Saya masih ingat lagi waktu dia sampai dekat dia semua tu, King Hui gila nak cakap ni.
Sebab orang yang kat luar dewan nak masuk. Tu dia ada karisma tu. Saya masuk tahun 2006, Korea dah tak ada lah. Ha. Dia pergi Hong Kong, dia dah pergi Asia. Betul. Tapi nama dia masih ada lagi. Karisma juga. So you kena ni kan, boleh tengok leader-leader yang ada karakter ini. Okay, next. So, di mana pragmatic? Dah belajar lah. Pragmatic tadi apa? Semua. Pragmatic bermaksud you apply all the multiple skill tadi ni, okay, pada waktu yang sesuai, tetapi you ada, maksudnya you improve part by part ni. Jangan let your leadership tinggal satu atau dua sahaja, sebab tak cukup untuk handle the agency. Agensi yang ejen-ejen yang masuk, kita boleh ke sini. Okay. Ejen-ejen yang masuk dalam you punya agensi itu adalah pelbagai background. Okay. So kalau you ada multiple skill, total ada 9, campur dengan charismatic ada 9. That means pragmatic means 9 ni berada di bawah pragmatic. Itu maksud. Dia bukan stand alone punya skill nak bagi clear betul-betul. Sebab ada orang yang pragmatic ni apa adakah cara running dia as a satu cara saja tak? Sebab kalau you fully control organisation, tidak memerlukan pragmatic semata-mata. Dia satu pun boleh. Autocratic type. Okay. Askar, okay, dia memerlukan leader yang autocratic. Yang bagi arahan semua orang ikut. Dia memerlukan itu. Kalau general itu bukan orang yang autocratic, memang habis perang pun kalah. Okay. Ada general tapi demokrasi punya type. Habis Okay, so kita kena faham. Kita running non-control organization, maka semua multiple skill tadi, ada 9 skill leadership tadi, okay, harus dipelajari. Okay, kita pelajari sampai kita faham satu-satu. Bila waktu nak guna, kita ingat balik, oh, time ni aku perlu guna yang macam ni. Nanti kita akan discuss. Kita bagi case study, tengok you all nak guna leadership yang mana satu. Okay. Okay, so sebelum rehat, nak rehat dah. Nak rehat dah. Okay, next. Okay, kalau corporate world punya leaders yang terkenal dengan pragmatic leadership, ini orang dia. Siapa ni? Siapa? Wahid. Yeah, Tan Sri Wahid Omar Dan dia pun ada mengajar tentang pragmatic leadership juga. Dalam ada apa? Dia punya series dia. You boleh Google nanti. Okay? Okay, mari kita tengok. Siapa dia ni? Okay? Kalau you Google dia masuk company mana pun, company yang bermasalah jadi okey. Masuk yang masalah, okey. That's why dia diberi tugas untuk betulkan company yang banyak hutang jadi settle hutang. Company yang profit sikit jadi profit banyak. Okay? Jadi dia memang ada type pragmatic. Okay? Dia power ni, dia bab managing ni. Dan currently dia bekerja sebagai apa? Currently dia kat mana? Siapa tahu? Dia Maybank, pernah jadi CEO Maybank, Group CEO Maybank. Okay? Dan currently dia dekat bursa. Dia jadi CEO bursa, lepas jadi CEO bursa, sekarang ni dia jadi chairman dekat Bursa Malaysia. Okay? So Bursa Malaysia, you tahu gaji CEO Bursa Malaysia banyak mana? Rasa-rasa berapa? 8,000. Saya ada siapa pernah dengar nama Tan Sri Tajuddin Atan? Oh, orang Malaysia BSN tak beliau kalau tak kenal dia. Dia adalah orang yang membuka Peru BSN. Okay, masa tu dia jadi CEO BSN. Tan Sri Tajuddin Atan ni dia deal dengan Malaysia untuk run takaful business. Time dia lah terjadinya Peru BSN tu. Okay, lepas jadi Peru BSN tu dia dilantik jadi CEO Bursa Malaysia. Ini berganti-ganti dia lah. Okay. Satu hari tu dekat pavilion, saya dengan arwah Airin nak makan tu ais apa? Macam ABC tu.
dekat dengan escalator tu ada satu kedai tu. Ramai orang, jadi dalam tempat duduk. Tiba-tiba saya dapat satu tempat duduk. Lepas tu saya nampak ada couple ni, pakcik kan, keluar lah. Saya offer dia. Saya cakap ada, bang, sini ada kosong lagi, mainlah makan sini. So dia duduk. Sembang, saya tengok macam pernah tengok kat mana dia ni. Rupanya Tan Sri Tajudin Adnan dengan wife dia. Okay? Sembang, memang kita pun kenalkan Prudential BSM, memang dia sangat sinonim, boleh sembang ngam lah. Okay. Lepas tu bila time dah habis semua, saya dah minta nombor telefon. Dia kata saya tak boleh bagi nombor telefon, minta maaf, sebab saya pegang portfolio yang tak boleh bagi phone number korang. Tapi nak phone number wife saya boleh. Dia bagi phone number wife. So arwah Airin ada lah communicate dengan wife dia kan. Lepas tu anak dia pun dah graduate, dia kata nak pergi jadi agent. Dia nak try pergi jadi agent. So kita communicate, tapi tak menjadilah last kali anak dapat kerja yang lagi better lah. Okay? Kerja yang hebat lah. Yalah, anak orang hebat ni banyak recommendation kan. So balik lah tu, saya check lah. Tengok dia punya earning banyak mana. Orang bursa ni kan. Okay? Dia punya benefit in kind semua termasuk dengan gaji semua dekat 1 million per month. Okay? So hebat kan. As a corporate people, kalau boleh earn ratus ribu lepas tu memang mesti orang yang hebat lah. Takkan company nak bagi kat dia. Banyak tu kalau dia bukan orang yang hebat. Jadi ini salah seorang yang handle portfolio yang sama. Selepas jadi CEO, sekarang jadi chairman Bursa Malaysia. Okay? So apa yang dia ada? Leaders focusing on what actually works. Bermaksud dia tak perlu tunggu everything perfect baru nak jalan. Yang mana sesuai pada waktu tu, jalan dulu. Tak macam tu. Contoh, masa dia dekat Maybank, dia pernah jadi speaker kat Malaysia kan. Bayar Zoom. Dia pernah jadi speaker. Dia sebut sewaktu dia dekat Maybank, siapa saja orang Melayu yang masuk nak buka akaun tak perlu tanya nak buka Islamic ke ataupun nak buka konvensional, tak perlu tanya. Bila masuk saja Bumi Putra, Islamic first dia. Yang tu masuk dulu, tak perlu tanya. Itu bermaksud kalau ikut protokol kena tanya. Kena tanya lah. Nak buka akaun apa? Konvensional kan, nak buka akaun Islamic. Tetapi dia punya pendekatan dia yang mana really works. Dah kawan tu masuk tu Melayu, Bumi Putra, Islam pula, tak payah tanya lah. Semua akaun. Okay? Sebab tu kalau Wira masuk tu macam kalau muka-muka Chinese ni kan, ni konvensional ni. Jadi dekat situ lah Maybank berjaya kembangkan Islamic banking. Nampak tak? Majority of account holder dia adalah account Islamic. Itu antara benda successful yang dia orang buat lah. Okay? Lepas tu dia berjaya bawa Maybank sampai ke Indonesia. Okay? Membeli bank lain. Sekarang kalau kat Indonesia tu besar lah Maybank. Okay? Okay, next, dia run a business. Okay? Nah, benda yang praktikal jangan. Jangan cerita ikut buku je, semua nak ikut rules mata-mata. Okay? As long tak break that rules ataupun tak lepas, tak cross the line, jalan je. Okay? Result driven and adaptive, dia senang nak adapt. Okay? Okay, next. Okay? Dia always think about the most effective way of doing. Okay? Benda orang yang praktikal ni dia suka jalan je. Jalan je. Benda yang efektif boleh bagi result, buat. Jangan terlalu stick pada satu cara saja. Okay? Stick pada satu cara ni macam saya share tadi lah. Kalau old school punya type, phone call lah. Mesti buat phone call 30 dah sehari. Tak buat itu, tak boleh jadi agent. Zaman sekarang dia tak berapa menjadi lah benda tu. Okay? Sebab ada cara lain juga. Okay? Ada kan orang yang buat kerja direct approach je, dapat MDRT, ada. Dia tak nak buat phone call, ikut sekadar je. Cuma kena pantau lah. Kalau dia nak buat sesuatu aktiviti yang di luar pada rutin agent yang successful, tetapi tak ada result, janganlah bagi dia teruskan. Okay, maksudnya kita tak pantau benda tu kan. Okay, next. Okay, apa yang perlu kat sini? Private leadership dia perlukan regular progress monitoring to balance up supaya result tu ada.
Kalau dia bagi kelonggaran tadi kita belajar dia apa? Size fair tadi kan, yang freedom tadi. Agent semua freedom to do anything. Lepas tu kita monitor betul-betul. Ke laut habis semua. Tak boleh. Okay? Dia kena ada regular proses untuk monitor. Dia kena ada system of monitoring. Okay. Ada video ni. Jom kita tengok video dia. Dia simple je, dia introduction dalam ni. Ini satu dia punya organisasi yang run pragmatic leadership punya course. Ada. Dia one of the speakers lah. Okay. Kita mungkin sering lihat dalam movies di mana seseorang pemimpin korporat itu dipaparkan sebagai seorang yang begitu agresif dan super salesman. Tetapi sebenarnya majoriti pemimpin yang berjaya dalam bidang korporat mereka bukan begitu. Selepas memimpin beberapa syarikat terbesar di Malaysia, mengendalikannya ke arah kejayaan, saya ingin berkongsi pengalaman dan pandangan saya bersama anda. Kepimpinan pragmatik adalah ketika anda mampu menyingkirkan perasaan untuk membuat keputusan sukar berdasarkan fakta yang nyata. Saya telah marah CFO tersebut, tetapi selepas saya menaikkan nada saya, I felt so bad. Untuk mereka yang mungkin lahir dalam keluarga yang serba kekurangan, apabila mereka diberikan peluang, mereka boleh dilatih untuk menjadi seorang yang berjaya juga. So leaders are basically made, not necessarily born. Inilah diri bersama Abdul Wahid Omar. Ini adalah speaker dalam program. Okey. Okey, perkataan lah dia kata apa? Leader are made. Bermaksud leader can be developed. Okay, not necessarily born as a leader. Ini yang kita kena belajar ni. Okay, jadi sepanjang perjalanan kita daripada mula jadi agent, kemudian jadi leader, selepas beberapa tahun kita jadi leader, kemudian kita jadi leader lebih panjang daripada jadi agent, betul tak? Pada waktu jadi leader ke atas ni lah kita kena belajar how to build leadership character. Test. Walaupun kita bukan karakter tu, kita mungkin ada dominant characters. Daripada 9 karakter tadi, kita ada dominant, mungkin 1, 2. Tapi kita boleh belajar menjadi karakter-karakter yang lain juga pada waktu yang sesuai. Ini cara dia. Barulah kita dapat handle situasi-situasi sukar ataupun dipanggil krisis. Dalam bahasa korporat dipanggil executive shaking. Okay? Apabila ada shaking daripada key people kita tak sehaluan. Okay? Itu dipanggil executive shaking. Pada waktu itulah pragmatik sangat mainkan peranan. Dia nak guna nak jadi sumpah yang mana, kalau biru ke, kalau hijau ke, ataupun nak jadi kalau merah kan. Saya dah go through proses ni dan saya dapati banyak isu-isu dalam agensi selesai dengan baik. Itu kelebihan dia. Jadi bila dapat selesai dengan baik, akhirnya tak ada isu orang nak keluar dari agensi. Okay. Jadi agensi semakin berkembang. Bila agensi semakin berkembang dengan ramai talented people di dalam, what is the benefit? Benefit dia, everybody boleh contribute. Ini bagus kat bahagian recruitment, dia boleh jaga recruitment department. Ini boleh bagus kat bahagian administratif, dia boleh jaga logistik department ataupun administrative department. That means everybody boleh contribute. Bila everybody boleh contribute, kau tak adalah buat kerja yang semua benda kau buat seorang. Jadi dekat situlah kita tak jadi servant. Masalahnya kalau kita tak bekerja sebab dalam satu pasukan yang besar, akhirnya jadi servant kepada agensi. Akhirnya tak ada masa, balik rumah bergaduh dengan spouse lah. Ini yang berlaku. Okay? Jom kita rehat dulu. Boleh? Ada lagi sampai kan?
Jom kita rehat 15 minit. Okey, silakan. Kat belakang ada air, ada kuih. Jom.